rempah di sini sangat bagus. Betul. Saya memang suka berurusan jual beli di Melaka. Suburkan kembali kasih sayang, tali persaudaraan sesama kita. Yang jauh dekatkan, yang dekat rapatkan. Semula kembali kasih sayang, tali persaudaraan sesama kita. Yang jauh dekatkan, yang dekat rapatkan semula. Qanaah, berasa cukup dan bersyukur. Kekayaan sejati bukanlah tentang berapa banyak harta yang dimiliki. Ia adalah tentang rasa serba cukup dalam hidup. Sunyi. Seolah-olah tiada apa yang berlaku di sini. Tapi setiap hari, bahaya menanti bukan kerana tren, tetapi kerana pilihan kita. Landasan ini bukan jalan pintas, bukan juga tempat bermain. Hai, cepatlah pukul berapa dah ni? Ia membawa ribuan nyawa bergerak sepantas yang tak dapat dihentikan. Namun masih ada yang sanggup ambil risiko hanya untuk beberapa minit. Dan setiap langkah di atas rel ini menipiskan jurang antara hidup dan mati. Keselamatan landasan bukan sekadar tentang tren. Ia tentang pilihan, dan satu pilihan yang silap boleh merubah segala-galanya. Pergi serang terusnya. Apa tu? Tolong! حكمة اليوم: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. Maksudnya, tiada hukuman yang lebih berat atas seorang hamba melainkan hati yang keras. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. صدق الله العظيم. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Surah Al-Ankabut ayat 43.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Malaysia